tahu yang tak ada ilmu seseorang. Tapi pemilihan perkataan penting lah. Yelah. Kalau kita kata bodoh dengan jahil beza kan? Jahil tu kau terbayang macam main judi kan? Ya, tapi jahil tu lagi hina tau. Jahil tu macam main judi, Ya. kau tanam anak perempuan. Lepas tu kau macam menogak-nogak kiri kanan. Ada banyak perempuan itu jahil. Aku rela lagi mak aku maki aku. Kau ni bodoh lah. Jangan jahil Kau ni jahil lah. Ya Allah. Neraka tempatku. Terus aku rasa down tau. Tapi topik kita hari ni adalah obesity atau kegemukan. Sama ada sebenarnya kita nak betulkan orang kat luar sana lah. Walaupun kita bukan macam nak discriminate. Bukan? Obesity, malah we love. Relatable. Kita. Tapi at the end of the day kita kena tahu yang obesity tu memang dia akan lead kepada banyak lagi masalah yang lain. Okay. Apa perkataan yang orang kata lebih mesra rakyat bila kita nak cakap gemuk ni? Macam kita nak bagi tahu Plus size. Oh, plus size. Kan? Betul tak? Plus size. Saya rasa awak boleh ikut saya pergi gym. So awak sedikit plus size. Manis sikit kan? Plus size. Macam mana nak tegur bini kalau bini dah debab? Awak ni dah jadi kategori plus size saya sini. Ya ke? Ya ke bini-bini? Kalau aku laki aku cakap aku plus size kan? Apa maksud you? Tapi satu benda yang nak tanya Sarah. Kenapa orang-orang yang plus size, obesity ataupun ada masalah berat badan ni, diorang biasanya lucu. Kan? Sebab orang kata bila dia dah rupa dia tu plus size, dia nak kena compensate rupa dia tu dengan a very great personality. Tapi memang betul kan? Sangat jarang tengok orang yang plus size ataupun obese ni tak lucu. Yelah, kita kena compensate lah. I bayangkan. Sebab sebenarnya dia benda tu biasa tapi disampaikan oleh orang yang plus size. jadi lucu. Kau faham tak? Kenapa? Sebenarnya bila dia lucu? Dia lucu lah kot. Sebab bila orang kata okay, pernah tak nampak orang yang tak berapa nak cantik, lepas tu debab pula, lepas tu hamba. Tak pernah. Merentai apa hari ni? Podcast paling Takkan tengok itu je, takkan tengok short saja, tak boleh. Kalau nak tengok cerita penuh, korang pergi dekat Merentai Apa Hari Ni punya YouTube channel. Tengok sekarang. Bye. jadi.